Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azlan Syabir Mohamad. Nombor metrik saya 411 SKU24 F51. Ini membentangkan laporan simulasi online. Laporan simulasi online keusahawanan. First sekali, ini merupakan saya punya latar belakang bagi saya punya Facebook lah. AI cookies yang diedit dekat Canva. Okay, macam boleh tengok yang saya buat dekat Canva tu, saya letakkan di belakang ini dekat cover foto. Dan saya punya DP pun dibuat daripada Canva juga. Kenapa saya mengambil nama A Ukis? Disebabkan saya punya partner saya ataupun business partner saya, nama dia Emilia dan nama saya Azlan. So nak huruf depan kami tu digabung berdua, so jadi AA. Emilia Azlan. Okay. Macam ni saya punya intro food page saya adalah makanan dengan minuman. Saya kata intro saya itu menjual cookies dengan sentuhan kasih sayang. Itu alamat mesti alamat college 2 Jalan Tasik 1 Bandar Tasik Utara Simpang 4 Pulau Pinang. Ni nombor telefon saya 019 7504. Itu Muhammad Azlan Shah. Muhammad saya punya email. Ni sama je. Ni merupakan IG page saya yang saya akan post gambar dan sebagainya. Macam saya kata tadi, IG saya akan post ini. Semua benda ini akan dipost dekat IG. Setelah dipost, bukan akan dipost. Internet friendly, close up, roll off. Ni hashtag, caption. Sini ada sedikit video. There's a boy on the tree, on the side in the coffee and red. The front is gonna trouble me high, 'cause I'm a teacher. Okay. Kemudian Google Trends. Google Trends menunjukkan bahawa rakyat Malaysia lebih menyukai cookies daripada cookies chip. Padahal benda tu just benda yang sama. Beza dia cookies chip ni dia lebih kecil daripada cookies biasa. Yang menunjukkan bahawa cookies tu lebih popular lah daripada cookies chip. Dan SWOT analysis kami, strength, quality dan rasa yang unggul. Produk yang kami buat tu mestilah menggunakan bahan-bahan yang premium dan selain tu keselamatan dan kebersihan makanan tu terjamin. Situ opportunities, kemungkinan akan ada collaboration dengan jenama lain. Misalnya macam jenama air kopi yang nak buat collaboration dengan kami tu pun ada. Situ kelemahan yang saya lihat, produk mungkin bergantung pada pasaran yang kecil seperti pelanggan yang mementingkan diet, gluten free atau membatasi potensi pasaran secara keseluruhan. Menurut ancaman perubahan trend pengguna. Dia perubahan trend makanan. Kan dekat Malaysia ni kan ada trend makan ni. Lepas tu trend makan sushi pula. Lepas tu trend makan ni. Sekarang ni saya pun tak tahu trend makan apa. Penapau kot tak habis-habis. Ataupun shawarma. Unit selling point saya, bahan-bahan semula jadi dan berkualiti. Cookies ni dibuat daripada bahan-bahan semula jadi dan berkualiti tinggi tanpa pengawet, bahan kimia. Menjamin rasa yang lebih segar dan sihat. So, resipi yang khas. So, kami pakai resipi yang khas lah untuk nak buat kami punya cookies ni. Itu sesuai untuk semua peringkat. Itu loss lah. Dari muda sampai tua boleh makan sebab kami punya cookies ni dia tak berapa manis sangat. Itu pilihan vegan atau tanpa gluten. Tanpa gluten ni susah sikit.
betul. Lepas tu nombor 5, pek pembungkusan yang menarik dan praktikal. Disebabkan cookies kami itu dijual dengan harga RM6. So bekas dia tu kecil saja. Dia panjang, dia tinggi tapi dia bulat macam tu. Dan dia senang dibawa mana-mana. Like macam saya nak letak dalam beg saya pun mudah gila. Lepas tu ciri-ciri produk, rasa yang lazat dan penuh. Tekstur yang tepat, uh, pelbagai perisa dan pilihan, bahan semula jadi dan berkualiti, bungkusan yang praktikal, tahan lama dan segar, reka bentuk dan saiz yang menarik, pilihan makanan sihat. Itu ni kami punya BMC, penyakit partners, pembekal, bahan mentos, lepas tu rakan penghantaran, lepas tu aktiviti kami adalah pengeluaran dan inovasi resipi cookies, pemasaran digital dan promosi produk, pengurusan tempahan dan penghantaran. Video proportion, cookies buatan tangan, rasa yang menarik dan unik. Customer relationship, respon pantas melalui media sosial dan WhatsApp, promosi khas untuk pelanggan tetap, jaminan kualiti. Customer segment, pelajar dan pekerja yang mencari snack yang mudah dibawa ke mana-mana, individu yang mencari hadiah atau cendera hati khas. Key resources, resipi dan bahan mentah yang berkualiti, peralatan dan dapur untuk membuat cookies, pasukan pembuat cookies dan pemasaran, channel media sosial seperti Facebook dan IG lah. Cost structure, kos bahan mentah, dan pembungkusan, lepas tu kos penghantaran dan logistik. Revenue stream, jualan secara runcit dan borang, penjualan produk tambahan seperti gift box. Ni salah satu screen close deal. Macam ada orang nak beli, so dia kata buka nak 2. So saya pergi hantar dekat dia. Ni bukti-bukti penjualan lah. Total jualan saya 10 orang sahaja. Macam ni beli satu, yang ni beli 2. Kalau RM14 tu means dia beli 2 lah. Dia punya beli satu. Ya.